Esok Khamis malam Jumaat merupakan malam yang paling besar di sisi kita kerana kebanyakan ulama menyatakan Lailatul Qadar itu tidak akan berlaku melainkan pada malam 27 Ramadan, dan sebahagian ulama menyatakan juga kalaulah 27 Ramadan itu bertepatan dengan Khamis malam Jumaat, maka di sana akan berlakunya Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, siapa yang melihat video ni, tolong tuan-tuan sebarkan kepada kenalan-kenalan kita agar kita bersedia. Ya, saya keluarkan awal agar kita lock masa kita. Esok kita akan berada pada raja segala malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin kita rasa kita tak layak, mungkin kita rasa kita berdosa. Adakah kita patut berada pada Lailatul Qadar? Bila tuan-tuan menerima video ini, tuan-tuan dapat video ini, bermakna Allah sedang menjentik dan menjemput kita untuk melakukan ibadah terbaik pada malam tersebut, bermula maghrib hinggalah waktu subuh. Jangan sia-siakan peluang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tingkatkan ibadah, solat, taubat, istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah dan banyak lagi yang boleh kita buat. Moga Allah memberi peluang itu kepada kita. Sekarang Allah dah bagi peluang dah ni. Allah dah jemput dah. Apabila tuan-tuan mendapat video ini, tinggal kita untuk melaksanakannya ataupun tidak. Tahniah dengan kehadiran Khamis malam Jumaat malam 27 Ramadan, waktu yang kita nantikan iaitu Lailatul Qadar. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.